Osmo Pocket 4 dah sampai dekat tangan aku. Serius, aku memang tak sabar gila nak test. Yang ni sampai lebih kurang dalam pukul 4 tadi kot. So, kita nak test. Yang ni baru je sampai. Aku tengok dekat YouTube tak ada lagi orang buat vlog pakai Osmo Pocket 4 dekat Malaysia ni. Tak tahulah, aku search tadi memang tak ada. Mungkin dia tak keluar dekat search ataupun macam mana. Tapi aku memang search detail DJI Osmo Pocket 4 Malaysia. Untuk vlog tak ada lagi orang buat. Macam unboxing, review-review ringkas tu adalah. Dan pastinya korang nak tahu macam mana hasil menggunakan Osmo Pocket 4 untuk vlog. Yang ni dia pakai sensor baru, walaupun dia pakai 1 inch juga, tapi dia dah ada 14 top dynamic range. So untuk yang tu kita nak test adakah dia dapat hasilkan waktu malam lebih cantik ataupun untuk waktu siang je. Aku harap untuk 14 top dynamic range tu dia boleh hasilkan waktu malam yang lebih cantik. So untuk malam ni aku tak ada buat vlog beria pun. Aku rasa macam nak pergi makan santai-santai. Ini pun anak aku pergi beli kat Mitsu. So aku tak adalah turun. Sekejap lagi sikit lah baru kita turun. Dan kita nak test benda ni. Dalam kotak pun aku dah bawa ni. Semua dah ada dalam ni. Yang ni kita ambil kereta combo yang ada semua benda ada kat dalam ni. Serius aku dah tak sabar nak try. Kalau korang nak tahu macam mana hasil menggunakan DJI Osmo Pocket 4 untuk vlog, korang stay tune. Sebab ini ada kemungkinan ini adalah vlog pertama Osmo Pocket 4 di Malaysia. Dalam set ni pun dia bagi DJI Mic 3. So yang tu adalah DJI Mic yang terbaru. Tapi bukanlah terbaru sangat disebabkan DJI pun nak keluar lagi satu mic terbaru diorang. So buat masa ni itu adalah DJI mic terbaru lah. Nanti kita akan test macam mana hasil dia. Serius aku memang teruja nak tengok macam mana hasil daripada Osmo Pocket 4. Jom kita pindah ke Osmo Pocket 4. Alright, jadi sekarang kita tengah rekod menggunakan DJI Osmo Pocket 4. Yang ni ada kemungkinan besar lah aku orang pertama yang membuat vlog pakai DJI Osmo Pocket 4 dekat Malaysia. Sekarang kita ada dekat Bidayah nak order roti canai lah. Biasa kita lepak sini makan roti canai. So untuk barang dia, yang ni dia punya bag lah. Kau tengok tu. Dia punya sensor 1 inch memang cantik lah. Kau tengok dia punya bokeh dia memang cun lah. Dan dekat dalam ni dia ada tripod mini tripod. Jadi kalau korang malas nak pegang, korang boleh tampalkan saja dekat bawah. Tapi ya aku lupa dia kena tampal dengan ni sekali lah. Tampal lah. Dia kena attach dengan ni sekali. So cara nak pakai dia cukup mudah. So first kali, kalau pakai 2 tangan lagi senang lah. Ni kalau pakai setangan, dia agak susah sikit lah. Just pusing. So kita sambung dekat bawah. Alright. Begitu saja, dia dah siap sambung. Dan ini kita boleh tolak ni atas sikit macam tu. Cun tak cun. Alright, so beginilah suasana dia. Dan aku sekarang tengah rekod menggunakan mic daripada DJI Mic 3. Jadi korang rasa macam mana? Jadi dalam kotak ada beberapa barang lagi, termasuk dengan lampu ni. Tapi lampu ni kita tak akan pakai lah sebab kan sekarang tengah cerah. Aku punya tongkat bergerak-gerak pula ni. So mic ni kita tak pakai lampu tak pakai lagi lah. Cantik weh. Serius memang nice gila lah. Muka aku lemau sikit tak boleh sihat. Okay lah. Alright, jadi apa lagi yang ada dalam kotak, macam ni ada charger untuk mic. Lepas tu dia bagi sekali USB-C to USB-C. Dia bergerak. So ada beberapa lagi barang lain lah. So untuk mic,
Aku memang daripada dulu lagi aku pakai mic, memang mic aku dekat bahagian dalam dan dia punya magnet dekat bahagian luar. Macam aku pakai sekarang, korang tak nampak mic dia. Ni. Dekat sini. Aku memang suka letak dia dekat dekat dalam lah. Alright, lepas tu dekat sini pun dia boleh fokus kepada muka, tapi aku tak buat sekejap. Adakah mungkin macam ni? Mungkin macam ni. Lepas tu dia akan fokus ke? Okey, betul. Jadi aku pun lebih senang lah nak buat video sebabkan dia akan terus fokus ke muka aku. Walaupun aku gerak kiri, aku gerak kanan. Memang nice gila kan. Tapi untuk audio aku tak pastilah, disebabkan dekat atas tu dia dah jadi sampai warna merah. Adakah aku cakap terlalu kuat? Macam mana kan, aku tak pasti. Hopefully semuanya cantik lah. Jadi kalau korang nak tahu lebih lagi pasal DJI Osmo Pocket 4, korang boleh komen. Aku tak tahu lagi mana orang. Biasa bukan main kerja-kerja ni. Tak rasa ni sebab kita duduk tepi. Dia tak nampak. Alright, kita pun dah panggil. So, sekejap lagi dia sampai lah. Jadi memang nice lah. Sekejap, aku tunjuk keadaan Ibu dah tak jarak pula. So, ini keadaan kamera bila kita gerak. Nampak tu? Dia akan gerak. Seriously memang cantik. Yang ni aku cerita tadi pasal sambungan kepada mini tripod. Kita kena attach dulu benda ni baru boleh sambung ke yang ni. Seriously memang nice lah. Tu dia. Memang cun. Roti kosong satu. Sekarang kita berada di Teluk Cempedak. Serius tempat ni memang gelap gila. Dan aku rasa sensor 1 inch 14 top dynamic range ni memang padu ke lah. Serius ke tempat ni memang gelap gila? Aku tak pasti korang boleh nampak ke tak. Cerah lah. Bijak lah. Pada aku dia punya hasil gambar seolah macam mata aku sendiri. Betul tak? Aku tak tipu. Tempat ni memang gelap gila. Memang betul-betul gelap. Dan jom aku nak jalan ke sana. Let's go. Alright, so sekarang kita dah berada dekat Teluk Cempedak. Kualiti gambar boleh tahan cantik kan? Tu dia. So kalau tengok ke depan, ini kita zoom sikit. Salah. So zoom kat sini. Nice juga walaupun 4 kali zoom. Cantik. Tapi sebenarnya dia 2 kali zoom saja. 2 kali zoom. Cun tak? Alright, so itu saja untuk buat masa ni. Nanti kita sambung balik. Sorry, aku lupa nak test dia punya lampu ni. So cara nak pakai cukup mudah. Kita just buka gini. Dekat belakang ni dia ada connector. Nampak dia ada connector. So jom kita tutup lampu ni dan kita pasang lampu yang dia bagi ni lah. So kita tekan, macam nak tekan tu dia. Ush, cerah, padu. Okey, dia ada 3 mood. Ni mood 1. Mood 1 ni pada aku dia punya lighting dia boleh tahan padu juga. Kau boleh nampak tak? Serius memang nice gila lah. Tu dia. So ini untuk mood 1, kecerahan pertama. Lepas tu dia ada kecerahan kedua. Yang ni lebih nice, korang tengok muka aku lebih bersinar. Tapi kalau korang ambil yang wah. So kalau korang buka yang ketiga, dia akan nampak lebih luas lah. Memang sampai ke belakang anak aku boleh nampak. Sekejap, aku test. Dia boleh tembak atas lah. So maksudnya kalau macam lagi cerah. Kalau geng fotografer dia akan tahu lah, bila tembak atas, terutama bila macam shielding cerah, dia akan lebih cantik lah. Dia boleh kontrol weh. Okay, bagusnya bila macam kita tembak atas, kau tengok perbezaan dia. Nampak muka aku akan bersinar lain macam. Memang cerah kau buruk weh. Tak dah. Go je. Agaknya dia orang nak lagi daripada tu jam. Okay, so kalau macam ni dia macam cerah, tembak muka aku semata-mata. Tapi kalau kita tembak ke atas, muka aku tak adalah cerah sangat, tapi okey jugalah. Okay, kalau kita tembak atas, wah, nice lah. Dia tak cerah sangat. Padu lah. Tak dekat dengan telefon. Padu lah, nice lah. Ni mood 1, mood 2, mood 3. Ui, padu lah.
Korang nak tahu apa lagi pasal DJI Osmo Pocket 4 ni? Cuba korang komen sikit. Nice lah. So, itu saja. Thank you so much kepada semua ada. Thank you so much kepada semua yang dah stay. Kalau korang nak tahu lebih lagi pasal DJI Osmo Pocket 4, korang boleh komen. Aku akan cuba buat dalam next video. Suka sangat. Sunuknya budak belakang tu. Dia main tu bayang. Alright, so kau jangan lupa komen Kalau kau nak tahu apa, boleh komen je. Aku akan cuba buat dalam next video. Kita jumpa dalam next video. Aku Banyaknya kereta macam